Okey, char kway teow. Okey, saya tadi dah balik daripada Bazar Ramadan TTDI. So, saya hanya dapat satu item saja dengan harga RM10 untuk nasi tomato. Mahal kan? Betul lah, kayangan betul. Okey, tapi jangan tu, kita akan tengah masak untuk sahur nanti ikan sumbat. Jom kita tengok sikit. Okey, ni semua ikan yang telah dibersihkan. So kita orang akan masak dalam beberapa ekor ni yang cencaru sumbat. Okey, ini sudah diletakkan, getting ready. Masih ada lagi. Hai, selamat pagi. Good morning. So, ini adalah Ramadan yang ke-16. So, saya tengah nak bersahur. Okey, sekarang jam pukul 3.30 rasa. Okey, selamat bersahur. So, sekarang jam pukul 9.30 pagi. Dan kita orang akan ke kerja seperti biasa. So besok public holiday. Hari Selasa public holiday. So mesti confirm semua orang pergi shopping raya ni. Macam mana pun saya dah beli baju raya saya. Selamat berpuasa gang. Kita meneruskan perjuangan ini. Memandangkan besok adalah cuti, so hari ni saya akan masak. Sebab tu dah pakai apron dah ni. Maknanya time untuk bermasak. Okey, untuk hari ni saya akan buat kuih tiaw goreng, char kuih tiaw. Okey, jom kita layan. Kita dah standby ni. Ni musuh tadi. Okey. Kita gunting bola dulu. Masak sedap. Okey, char kuih tiaw. Nampak enak, tapi rasanya tak tahu. Saya nak buat tembikai jus. Halo geng, so nak berbuka dah. So saya masak kuih tiaw tadi. Ini kuih tiaw. Dan saya telah buat tembikai juga. Bukan tembikai je. Saya buat tembikai jus juga. Okey, ni goreng pisang beli. Okey, kuih tiaw. Tak nampak geng, gelap Okey, selamat berbuka Ramadan ke-16. Settle. Selamat pagi. So Ramadan yang ke-17 kita akan mula dengan sahur, tapi saya akan buat makan yang benda semalam tu, yang saya masak kuih tiaw. Jom kita sahur. Okey, Ramadan yang ke-17 saya berjaya juga. Okey, untuk hari ni saya akan berbuka dengan macam nasi kambing, tapi dia Arab style lah. Di kambingnya ni nasi dia macam biryani.
So okay, Ramadan ke-17, 17 hari saya sudah berpuasa. Okay, berjaya. Woo!